Hukum orang Islam bela babi. Ada dah. Orang yang tolong orang kafir bela babi boleh ke tak? Boleh. Boleh dosa belaka. Babi ni haram bukan makan saja. Segala hal-hal ternak, bela, macam-macam lah. Nah, harga semua. Tapi ramai orang Islam mengaku saja. Dan mereka ambil keuntungan, kekayaan daripada ternak babi. Ini semua ni makan haram. Semayang, ibadat, semuanya ditolak, tidak diterima. Kerana Allah hanya terima ibadat daripada makan yang halal saja. Kata Nabi, Inna Allah idha harrama syai'a harrama samanahu. Sesungguhnya Allah, bila diharamkan babi, diharamkan pula harga babi itu. Nilai dia, jual beli dia, haram belaka. Nampak? Sampai haji pun ada haji. Haji terlibat dengan babi. Haji babi.